apa? Presiden ataupun Perdana Menteri mereka menjadi orang yang nombor satu di dalam negara. Baik, sekarang kita akan masuk ke bahagian yang agak dan juga paling sensitif dan paling kerap disalahfahamkan. Kita masuk ke segmen yang kedua. Cuma kita berehat sebentar sebelum kita sambung ke segmen yang ataupun isu yang kedua. Okey, kita sambung lagi untuk segmen yang kedua. Segmen yang kedua ni kita nak bercerita tentang parti teras, iaitu parti PKR yang memikul beban yang berat. Bila satu parti memikul satu beban yang sistem dia retak, itu yang nak diceritakan. Parti teras bukanlah satu parti yang kita boleh katakan dia sebagai parti yang kuat. Ia bukannya macam tu, tetapi ia adalah merupakan satu parti yang paling banyak menanggung beban. Dalam mana-mana coalition akan ada sahaja parti yang tidak semua parti akan menanggung beban yang sama. Parti teras bukan ditentukan oleh jumlah kerusi semata-mata. Ia ditentukan oleh 3 perkara. Yang pertama, siapa yang pegang jawatan. Yang kedua, siapa yang akan menjadi rujukan utama rakyat bila sesuatu itu gagal. Dan yang ketiga, siapa yang tidak boleh lari bila keadaan menjadi buruk. Dalam konteks ini, dalam konteks ini parti itu ialah parti dalam konteks hari ini, parti itu yang disebutkan tadi itu ialah Parti Keadilan Rakyat. So mari saya jelaskan dengan cara yang lebih tepat dan juga dengan cara yang lebih matang. Ini bukan soal untuk memuji parti PKR ataupun menyalahkan mereka. Ini merupakan satu soalan tentang peranan terhadap struktur. Bila Perdana Menteri datang daripada parti ini, semua keputusan walaupun dipersetujui bersama, akhirnya dilekatkan pada nama mereka. Macam harga minyak naik. So orang PKR lah yang salah. So rakyat akan sebut siapa? Orang PKR. Ni orang PKR lah ni. Subsidi disusun semula. Siapa yang salah? Orang PKR jugalah. Sebab Perdana Menteri itu datang daripada parti PKR. Of course, rakyat akan menyalahkan PKR. Proses lambat, birokrasi jadi keras, sistem tak berubah. Sekali lagi,